Akhirnya kena, geng. Dah duduk tepi air, geng. Okay, geng. Assalamualaikum. Selamat pagi. Berjumpa kita hari ni. So video hari ni aku nak repeat lagi. Kalau macam kau tengok video lepas, aku ada kena tenggiri dan lucut. Tapi ini sebenarnya seminggu selepas video tu. Video tu hari Khamis lepas. So hari ni pun hari Khamis. Sebab datang angin hari tu seminggu kejap. Lepas aku turun itu, patut angin datang. Dalam seminggu dah juga angin. So hari ni pun kau ikutkan boleh keluar dah. Tapi tak tahulah tengah hari tu macam mana. Pagi ni pun ada alun-alun sikit kat sini. Tapi lepas je nak keluar ni. So rasanya insyaAllah okey. Nampaknya aku seorang je hari ni. Air agak keruh sikit hari ni aku tengok. So tak tahulah nak berharap macam mana. Alang dah turun ni kan. So macam biasalah aku belum puasa ni. Lepas sahur je aku terus gerak dari rumah. Maknanya kayak semua dah siap malam-malam dah. Habis sahur je, minum air, orang azan, semayang, pop keluar. So jomlah, kita pun nak lancar. Hari ni mungkin macam biasalah sekejap je. 11-12 naik lah. Sekarang pukul 7. Jom lancar. Jom. Macam dah alun sikit kat sini hari ni. Oh, yang tu besar. Alamak. Tepi ni okey kot. Kita panjat dia. Dia ada masa dia datang yang besar sikit. Tapi rasanya okey je. Mana balik Andy? Okay guys, kutip umpan lu pagi ni. Nampak cuaca macam tak berapa nak seronok dah. Salah comelnya. Standby je lah. Okay, ni sedap sikit. Okay, ni sedap. Okay, ini bau ya umpan. Ini bau ya umpan dia, geng. Gedi-gedi. Okay. Ui, selah banyaknya. Alhamdulillah. Kat sini kau duduk rupanya. Dah lon. Padunya lon hari ni. Pagi bau. Tengok. Mengecek. Pagi dah macam ni dah. Okay, geng, dapat lagi umpan padu. Yes. Ini padu, ini padu. Goyang dia, go. Umpan saiz ni. Alhamdulillah. Allah, saya ikut terlepas yang saiz. Yang paling saiz terlepas. Kira yang ni pun kira yang ni. Yang ni. Yang ni calonnya. Calon utama ni. Ataupun yang kedua ni. Kedua ni okey tak? Boleh. Ada harapan. Tapi itulah air keruh. Mana tahu dia nak makan air keruh sikit ni. Yang mana yang tadi? Ni. Yang mana kita berkenan di hati, itulah dia. Terus sangkut. Kejap lagi kita trolling. Yes. Okay, last batch umpan ni. Dia ada kat bawah tapi dia macam kena main Apollo lama kat bawah baru dia makan. Kalau duduk tempat sama kan. Tapi first tu dia tak ambil. So gede Apollo 2-3 kali. Bukan 2 kali, banyak kali kat baru dia makan. Tapi saiz-saiz sedap lah. Kunyit saya aku terlepas yang besar. 1 hour later. Okay guys, dah sejam aku trolling. Masih tak ada sambutan. Ketuk pun aku tak ketuk sangat. Aku turun yang atas je sambil trolling. Slow je. Itu lah. Sebelah sana tak hilang-hilang lagi ni. Tapi angin tolak ke sana. So
InsyaAllah okey lah kot. Mengantuk. Oi. Mengantuk dah pula. Sedap tidur ni sebab dunia angin macam sejuk angin ni. Berangin kan sambil dibuai alun-alun kayak. Ui, sedap tidur ni. Mohon tenggiri, ambil. Itulah ini air keruh ni. Air keruh macam ni aku kurang sikit. Kurang harapan lah. Nak buat macam mana, kena cuba je lah. Sampai dah. Lancor pun lancor dah. Cuba je lah tengok apa yang ada. Geng, rupanya umpan hidup aku dah kena potong. Dah, tajam-tajam tenggiri ni. Berapa lama aku trolling rupanya. Lupa nak check. Dah kena potong rupanya, tajam-tajam. Tak dengar langsung. Dia makan atas tu. Dia tak kena kabel. Dia terus kena main line. Nak try ketuk jap. Ni ada ni. Guys, ketuk jig tak ada langsung yang usik ni. Sepanjang hari. Dari pagi tadi aku ketuk, tak ada langsung yang usik. Kan ada kat bawah. Macam tak nak buka mulut ni. Dah faktor air ke apa kan. Tu lah aku, kalau air keruh macam ni aku kurang berminat lah sikit. Dia tak tahu ikan jadi pasif ke macam mana ke. Satu lagi air sejuk. Tak ada rasa yang usik. Kerapu manis-manis pun tak ada. Colour jig pun aku dah tukar banyak kali lah. Silver, warna gold, warna fluorescent, hijau, orange pun aku tukar. Tak nak ambil ni. Ada. Okay, ada. Ada. Akhirnya dia ambil. Macam berat je ni. Bukan kerapu ni. Bukan kerapu ni, bukan kerapu. Ikan laju. Kerapu? Kerapu lah. Kenapa lain sangat je kau tarik? Alhamdulillah, first strike of the day. Agak saiz. Tapi kenapa je tarik? Macam menunjuk dia. Macam tup. Dia bukan style kerapu punya tekan lah. Oi, first strike of the day. Pukul 10.30. Aduh, ikan pasif hari ni. Air sejuk, air keruh. Sabar. Okay, first strike of the day. Kenapa dia tarik kuat tapi short burst? Saya pelik cara tarik. Sorry lah, aku salah sangka. Ingat bukan kerapu. Okey, dah anak ikan yang makan. Aku tahulah ikan apa kat bawah tadi, tapi aku nak biar di bawah sekejap. Tengok dia kena makan tak. Kadang kalau aku main follow kan, aku macam ada banyak ni ikan apa bawah ni.
biar ikan yang makan tu duduk kat bawah. So bila ada ikan besar kat kawasan sekeliling tu, dia akan bantai ikan kat bulu. Kerapu ke kan, dia makan ikan kat bulu, tengah main bulu, tiba-tiba wah, tekan lah. Dia ada lah tu saiz-saiz, tapi yang ni tak dia makan. Oi selah, susah oi. Habis berbelit. Apa tu? Oh selah, aduh selah tu saiz. Selah buat trolling. Boleh trolling je lagi. Kita tukar yang lagi segar, yang besar sikit. Besar sangat. Mantap. Guys, banyak umpan sini rupanya. Ui, banyak lah. Ui, weh. Ayo, ayo, tak boleh tarik tu. Tak boleh tarik tu. Banyak umpan tu. Oi, guys. Ayo, full house tu. Ayo, oh dah. Oi, salah jambu-jambu. Kutik laut lagi hari ni. Kutik laut geng. Salah jamboyon. Lama. Ini goreng buka lagi dengan nasi panas, dengan kecap ke, budu ke kan. Nikmat geng. Selah masuk rupanya. Oi, selah masuk ni. Oi, banyak oh. Oh, banyak oh. Tapi tu alun makin padu ni. Alun semakin padu. Nak kena susul gerak balik dah ni. Pada pukul 11 ni sampai darat pukul 1. Ingat nak naik pukul 11 katanya. Pukul 12 ke kan. Ni pukul 1 kot sampai darat sini. Rolling slow-slow. Pukul 4 ada meeting. Banyak ni. Oh lama. Full house gang. Oh no. Dah berbelit habis dengan kunyitnya. No. Waduh geng. Kunyit pun goreng Kunyit saya goreng sedap. Alhamdulillah. Ini rupanya rezeki kita hari ni. Alhamdulillah. So sekarang aku dah nak balik lah. Aku kena cepat sikit sebab tu dia dah datang ke sini. Sana dah hujan, sana dah ribut, dan angin ni pun dah start datang lah. Dia ke arah aku. So aku nak kena cepat lah balik. Tapi aku tengah trolling ni. Sempat ikut sampai darat sebelum ribut datang. A few moments later. Okay geng, tukar plan. Aku terus balik. Aku tak ketuk-ketuk dah ni. Dia dah tahap geli-geli perut dah ni. Dia punya alun je. Alun datang dari belakang. Digeli-geli aku. Orang nak kena balik dah ni. Tengok. Oi. Ui. Aduh, aduh, geli perut rasa. Mana. So aku trolling sampai darat tu ni. Aku terus straight dah. Agak-agak on the way nak ke darat ni adalah kena seko tenggiri. Akhirnya kena geng. Akhirnya kena.
Alah lucut. Alah lucut. Ya Allah. Ya. La ilaha illallah. Alah lucut. Baru kena dia. Okey, ada mata, ada mata. Alah lucut. Sayang ah. Kiri tu. Oh. Trolling sikit lagi ni, geram. Trolling lah sikit lagi. Aku naik sikit, aku pusing balik. Tak umpan baru jap. Oh, besarnya. Okay, selamat sampai di darat. Alhamdulillah. Tapi hari ni 2 ekor tenggiri terlepas. Aduh, tak ada rezeki lagi ni. Tadi lucut pula. Yang first tu memang dia curi, aku tak perasan. Bila masa dia curi aku tak tahu. Tapi second tadi memang dia dah makan, dah lari jauh. Lepas tu baru fight sikit lucut. So tak ada rezeki, ada lah tu. Buka pula kena ke macam mana ke. Cangkuk tak elok. So hasil hari ni adalah lauk-lauk. Memang kita cari lauk hari ni kan. Seekor kerapu. Dan juga dalam bekal umpan aku ni penuh dengan selang. Oh tu. Ada lagi ni. Hasil hari ni. Mantap selau. Goreng-goreng sedap. Alright. So jomlah closing sebab aku pun nak balik lah. Penat kering tekak. Nak kena heret kayak jauh ni. So itulah closing lah. Hari ni lama sikit ingat nak naik awal. Tapi tenggiri ni pasal kan, jadi lambat naik. So jomlah closing. Hari ni kita closing pakai selah boleh tak? Dan last dah kerapu dah. So hanya selah lah ni. Alah, tak nak buka mulut. Buka mulut. Okay. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Lauk malam ni berbuka. Kalau korang belum subscribe lagi, bukalah sikit. Jadi kita akan jumpa video depan. Bye bye. Aku closing pun suara serak. Kering tekak weh. Closing pun dah serak, tak ada suara dah, panas hari ni. Tapi okey lah, sebab sekarang ni aku pakai motor. Dia penat dahaga tapi tak sepenat macam aku kayuh lah. Yang ni mujur ada motor, so aku panas je lah, tak tahan.